5 ke 600. Itu tak kira kalau 10 cawangan. Chef jual ayam goreng pengalaman 20 tahun. Kita ambil masa R&D hampir setahun. Yang paling murah di pasaran lah. Dapat kerja dekat Dubai, cruise, offer kerja ke Singapura. Saya terpaksa tolak. Wow, nampak ayam tu besar-besar je. Dia seekor ayam tu berapa kilo? 2 ke 2.3. Woi, berat. Potong 10. Potong 10. Potong 10. Puas hati. Wah, hati. Seketul jual berapa? RM4.50 sen sahaja. Wow, di KL ni. Di KL. Saya di Perak pun dah RM5.50. Ni proses gaul lah, Jeff. Proses gaul. Tepung Baik. yang pertama. Tepung yang pertama ni kita nipis je. Nipis je. Nipis je. Kita Baik. coating je. Tu Chef, tepung. dengar cerita dah berpengalaman 20 tahun Pertama kali saya jumpa chef jual ayam goreng pengalaman 20 tahun. 10 tahun. Wow, di mana tu, Chef? Saya ni dah beberapa banyak hotel lah saya kerja. Antaranya yang dekat Cyberjaya, lepas tu dekat Concord KL, Swiss Garden KL. Uish. Banyak lagi lah, ada lagi beberapa hotel, kafe, restoran, macam tu lah. Berhenti ni masa Covid. Masa Covid. Masa Covid. Di Hemzal ayam goreng ni dah berapa tahun dah? Lebih kurang dah masuk tahun yang ketiga dah. Dah Alhamdulillah. ada berapa cawangan? Dengar cerita banyak ni. Lebih daripada 10 cawangan dah. Lebih 10 cawangan Lebih 10 cawangan dah. Alhamdulillah. rezeki. Kita ada dekat Ampang, Pandan Indah, Taman Permata, Mahkota Ceras, Permaisuri. Permaisuri pun ada. Permaisuri Ceras, BSP, Nilai, Usip, Jadi Bandar ini- Sarjana Putra. So yang ini kita ketuk dia dulu untuk bagi dia nipis ya. Alright. Dan kita Celup. rendam. Rendam tu untuk bagi dia basah sikit untuk Betul. lapisan kedua nanti. Untuk coating yang kedua pula. Coating kedua. Cara Coating yang kedua. ketuk ayam tu pun lain. Tujuan kita ketuk nak nipis ni sebab kalau kita tebalkan dia, nanti waktu coating yang kedua tu dia lagi tebal. Bila dia lagi tebal, Keras lah. automatik akan keras. Tengok gaya banyak prepare ayam ni. Buat sehari berapa ekor je? Kalau nak ikut ekor tu, kita lebih kepada ketulan ayam. 5 ke 600, ada pernah sampai 800 pun ada. Satu cawangan? Satu cawangan. Masya Allah. Itu tak kira kalau 10 cawangan. Masya Allah. Rezeki tu je, Alhamdulillah. Untuk average daripada store tarakan niaga kita ni, dia punya penjualan dalam 200 hingga ke 300 lah, 200 ke atas. Okey. Biasa niaga kan ada turunan naik. Ya, ya. Gitu. Rendam ni tak perlu masa lama pun, tak apa. Kejap je. Sekejap je. Kita nak pasang dia. Kita Okey. toast dia dulu. Alright. Kemudian masukkan dalam tepung semula. Okey, masukkan untuk tepungan yang kedua. Oh. Okey. Gaul untuk kali kedua pula. Tapi dia air tangan ni penting je, Tu. Kalau macam saya bukan air tangan chef. Jadi tak ayam goreng tu? Nak kata jadi, boleh jadi. Boleh jadi, Boleh jadi. Kena belajar je, Ya, betul. Baik. Open untuk rakan niaga. Mana rakan niaga yang under kita ni memang datang training personal dengan saya sendiri. Okey, di sini. So saya memang ajar A sampai Z lah. Kalau saya nak berniaga dekat Ipoh ni boleh lah? Boleh. Memang berguru direct dengan chef? Ya, betul. Masya-Allah. Sebelum kita goreng, tepungan yang kedua ni, kita akan renjis dia dulu. Oranges? Okey, nanti saya tunjuk kenapa kita kena renjis. Tepung kita renjis Oh. 4 ke 5 kali. Reason dia, kita nak dapatkan bunga ni. Oh, tu yang buat crispy tu. Yes, benda ni. Yang ini yang mahal dia kat sini. Ya. Okay. So, minyak dia pun dah panas. Oh, cara bubuh tu pun ada gaya chef, Oh. Alright, renjiskan tepung. 10 cawangan boleh dapat average satu stall 800 ke 7 je? Average 400 ke 5. Chef, waktu operasi setiap cawangan sama ke semua? Tidak, berbeza. Waktu operasi dia berbeza-beza. Berbeza-beza. Tapi untuk kita orang ni memang kita daripada pukul 11 pagi hingga pukul 6.30, paling lewat 7 lah. Ada yang setengah cawangan sampai ke malam. Jadi untuk ke cawangan-cawangan tu boleh je hubungi dulu, boleh contact dulu mereka sebelum nak datang apa semua. Ataupun boleh check kat media sosial Boleh check kat media Baik. sosial. Apa nama TikTok je? Hemzal Crispy Chicken HQ. Kat situ memang ada update lah. Setiap Memang ada cawangan update. buka pukul Ya, berapa, betul. Baik. Ya. Jadi biasa ni goreng set masa berapa lama je? Dia ambil masa 13 minit 15 saat. Tetapi untuk 10 minit yang pertama, kita angkat bahagian isi dengan kepak dahulu. Jadi yang untuk balance yang Peha tight. dengan atas peha tight tu, dia akan tambah lagi 3 minit 15 saat lah. Okey. Jadi total keseluruhan dia 13 minit 15 saat. Dengar-dengar cerita, chef pernah bekerja sama dengan Michelin Hotel. Yang Michelin Star ni, saya dapat bekerjasama Calibrate ni. Pertama sekali masa soft opening Nobu Nobu. Okey. Restoran Nobu ni adalah satu restoran yang ada Michelin Star. Okey. Yang mana owner dia sendiri, Nobu Shirama tu adalah dia punya chef yang Michelin Star jugalah. Michelin Star. Jadi saya ni dengan tim ni dipilih untuk soft opening dekat Nobu masa tu. Di KLCC. Dia chef ni bukan kecil anak punya chef bukan main-main je. Jadi yang kedua pula yang saya bekerjasama ni dengan Chef John George.
John Josh ni dia Michelin star daripada Perancis. Yang mana dia ada dapat event di F1 Singapore. Okey. Jadi saya dengan grup saya antara yang terpilih pergi ke sana selama 2 tahun berturut-turut. 2014 2015. Masak untuk F1 Singapore. Jadi macam tepung ni chef. Yep. Chef R&D berapa lama supaya dapat rasa dan crispy begini? Tepung saja kita ambil masa R&D hampir 6 ke 7 bulan. Kalau include semua hampir setahun. Hampir setahun Resepi-resepi ni yang saya dapat ni daripada experience tu lah. Okay. Cuma diolah sedikit demi sedikit untuk kena dengan cita rasa orang. So ayam kita ni memang original, tak pedas. Tak pedas. Reason kita buat macam ni sebab kita nak bagi semua lapisan peringkat umur boleh makan. Termasuk kanak-kanak. Termasuk kanak-kanak. Boleh add on sos pedas ke macam mana? Ada Boleh. sos pedas. Baik. Sos dia, perbezaan dia pada sos. Yang untuk yang resepi semua sama kali ni, R&D kita daripada tepung, apa semua resepi ayam. Ini yang saya bersama-sama dengan tim chef saya yang saya kerjasama dulu. Yang saya panggil untuk kerja dengan Central Kitchen kita. Central Kitchen. Central Kitchen. Kita Central Kitchen ni, itulah kelebihan dia. Yang mana semua ni dihasilkan oleh chef ni. Teamwork tu pun memang team chef. Betul. Yang memang saya panggil semualah. Supaya dapat kualiti produk. Dapat produk. Season yang itu pun sama sebab kita nakkan kualiti yang orang kata bertaraf 5 bintang, tapi di-share dengan semua orang. Bukan senang ni nak jumpa ayam goreng dari tangan chef. Macam tu. Belum jadi pun nampak cantik tu. Mantap. Lawa ayam dia. Selain daripada rasa, rupa pun main peranan je. Betul. Macam orang utama tu, orang kata kalau dalam industri ni, makan mata tu. Hujan-hujan ni perut lapar lah kan. Tak sabar nak cuba ayam goreng chef ni. Chef, sempena hari raya ni ada terima tempahan tak untuk apa-apa majlis open house? Ada. Siapa-siapa yang nak buat tempahan tu open house kan, sempena hari raya atau apa-apa sajalah event, corporate ke apa, boleh je contact dengan kita. Kita boleh deal sampai jadi. Ada coleslaw juga. Coleslaw ni memang homemade. Homemade Kita serve sejuk-sejuk dalam bekas. Betul. Memang best lah kalau kena dengan ayam. Boleh masak dah. Chef. Ini yang round pertama, 10 minit. Round pertama. 10 minit yang pertama. Bahagian nampak cantik ayam dia. Wow, cantik chef. Ayam dia. Rupa pun penting chef Betul. Ada orang kata rasa penting, rupa tak penting. Apa komen chef? Tak, dia dua-dua tu main peranan. Dua-dua main peranan. Bila mata pun rasa tengok okey, rasa dia pergi, tu bonus. Tapi betul ke chef, makan ayam goreng tayang hujan ni syahdu chef? Betul. Betul Kena pula nanti dengan coleslaw. Barang jadi chef Ini dengan cerita ada promo chef Betul. 10 ketul berapa? 10 ketul RM52. Baik. Dia akan dapat 10 ketul ayam, 3 special sauce, Korea habanero, cheese dengan garlic, ditambah dengan 1 cup coleslaw berserta campur raya. Ini kalau makan panas-panas sedap Betul. Saya nak yang 10 ketul tu. Baik. Sebab ada promosi, saya nak beli yang itulah. Memang tengah promo yang itulah sekarang ni. Jadi dia ada juga minimum boleh beli 2 ketul pun boleh. Boleh beli start daripada 2 pieces lah. Tak ada duit tengah bulan nak beli seketul je boleh? Boleh juga Boleh, tak ada masalah. Sebab kita punya yang paling murah di pasaran lah. RM4.5 seketul. Murah tu. Jadi dia orang boleh pilih nak bagian apa pun boleh. Untuk 10 ni memang kita bagi ekor ayam lah. Satu ekor ayam kita potong 10. Di promosi ni dapat 10 ketul, kemudian ada sos apa tadi? Ini dia sos Korea habanero kita. Garlic dengan cheese berserta coleslaw. 1 cup coleslaw. So sekali dia akan dapat ni lah. Campur raya limited edition. Diudik dia sampai bila ni? Sampai hujung Syawal. Sampai hujung Syawal. Kena cepat. So Hamza Crispy Chicken ni kita ada 5 jenis sos. 4 daripadanya adalah yang kita buat sendiri, homemade. Yang ini yang saya ceritakan tadi daripada based on pengalaman. Garlic sauce ni saya dapat masa saya buat kat event F1 Singapore lah. Korea habanero ni bukan saja-saja bagi, sebab habanero tu memang kita ambil daripada Cameron Highland, chili habanero. Yang mana kita proses sendiri dengan kita punya bukan resepi sos Korea. Ini bukan chef nega ayam goreng main-main chef Ya betul. Memang serius Next. Yang ini yang paling best. Dua jenis special sauce ini daripada Japanese. Japanese. Nama dia chef yang ni apa nama? Yang ini Japanese Togarashi. Pekat, nampak pekat. Yang ini pun sama, Japanese furikake nama dia. Furikake. Berbelit-belit lidah je. Yang kedua-dua ni semua ada kelebihan keistimewaan masing-masing lah. Yang mana Togarashi ni dia walaupun ada 7 jenis rempah cili, tapi dia punya pedas sangat mild. Budak pun boleh makan. Dia ada rasa masam-masam sikit. Furikake antara yang saya punya favourite sendiri. Sebab dia ada rasa lemak manis. Dalam dia ada seaweed. Lepas tu dia ada bonito flake yang mana dulu kita makan dengan takoyaki. Serbuk yang atas. Serbuk atas tu. Ada dalam ni dengan bijan semualah. Kebanyakan orang jual ayam goreng semua sos beli. Betul. Sini paling banyak satu je beli lain semua buat sendiri. Reason kenapa saya buat Hamza Crispy Chicken ni, dulu ada dapat offer. Banyak tak dapat kerja dekat Dubai. Lepas tu
cruise dan ada offer kerja ke Singapura. Saya terpaksa tolak offer ni. Okey. Pertama sekali, reason masa tu saya dah nak berumah tangga tuan-tuan. Alright. Lepas tu dah berumah tangga dan ada anak. Jadi Oh. nak benda berjauhan dengan family, dia susah sikit lah. Ya. Jadi bila buat bisnes sendiri ni, dia ada quality time dengan family. Dengan family. Itu yang paling mahal. Betul. sekali. Itu paling mahal. Ya. Dan tak semua orang boleh buat tu. Betul. Baik. Okey, chef, kami nak makan tak sabar. Baik, Lapar. sebut. Hamzal Crispy Chicken 10 cawangan, air tangan chef 20 tahun. Bukan biasa-biasa orang jual ayam goreng tak ada pengalaman. Bukan datang daripada chef. Semua yang bidang terjun. Tapi yang ni tengok, packaging dia je dah buat rasa lapar nak makan. Packaging cantik, tengok. Oh, ini yang ada offer. Okey, ini 10 ketul termasuk dengan sos, harga dia RM50 sepena bulan Syawal sahaja. Dan dia murah. Kalau kita datang nak beli seketul pun dia layan. Mantap ni. Dia punya colouring, kita tunjuk yang bahagian tight. Colouring cantik, tepung cantik, bau pun sedap. Oh ni, saiz 2.3 kilo potong 10. Guys, RM4.5 seketul. Kat Ipoh pun dah RM5, RM5.5. Kat KL masih jual harga ni. Coleslaw homemade, buat sendiri, sejuk-sejuk. Hujan ni, shoot dalam hujan rahmat. Mudah-mudahan. Bismillah. Woi, macam ala-ala KF tu, tapi dia power lagi. Sebab dia punya Kobe rasa fresh. Bismillah. Dan kelebihan kat sini dia ada macam-macam jenis sos. Bismillah. Bahagian start. Bismillah. Ya Allah, tak pedas sangat sebab dia buat untuk semua golongan. Termasuk kanak-kanak boleh makan. Okey, dia cuba cabut tepung ni, kulit ni. Bismillah. Bismillah. Crispy elok. Coating 2 kali. Jadi tepung dia tak terlampau tebal. Dia buat nipis-nipis. Bila kita makan, dapat rasa ayam tu, bukan rasa tepung. Sebahagian ayam goreng, kalau masuk mulut rasa tepung dulu. Ayam lambat rasa barang jadi. Bismillah. Berasap kulit dia. Bismillah. Ya Allah. Kamu ni tak makan ayam goreng, nikmatnya ya Allah. Saya nak cuba sos ni dulu sebelum rasa sos-sos yang lain. Bismillah. Sebenarnya makan ayam ni saya pun dah sedap. Sebab rasa dia masin pedas tu ujung-ujung sikit, tak rasa sangat pedas dia. Dan tepung ni crispy, ayam dia fresh. Wow. Lupa nak ucap selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Garlic sauce. Wow, pekat. Bismillah. Garlic dia rasa kuat, sos dia pekat. Oh, syahdu. Ayam pertama dah habis. Korea habanero. Air tangan chef. Buat sendiri tau. Ya, kita nak makan yang peha. Bismillah. Ini jadi. Bismillah. Dia tak sama rasa macam sos Korea yang dalam botol tu, yang biasa orang jual tepi jalan tu. Ini dia ada rasa habanero. Itu sebab nama dia Korea habanero. Bismillah. Pedas dia sikit-sikit je, ada masam-masam sikit, masin sikit. Oh, best. Yang ketiga, Japanese toga rashi. Pekat ni. Bismillah. Tapi chef ni punya sos semua tak pedas. Mesti anak-anak kita akan jatuh cinta. Bismillah. Mantap. Dia ada lagi macam-macam jenis sos. Sos cheese, coleslaw. Jadi kalau korang datang di Ampang ni, korang type je Hamzal Crispy Chicken Ampang. Terus sampai sini. Saya jamin harga murah, rasa kualiti yang dimasak oleh air tangan chef berpengalaman 20 tahun. InsyaAllah takkan mengecewakan kamu. Okey? Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.